Makan je kek. Oh cepatnya jika lukis pokok aku itu lama gila lukis pokok. Lukis sambil borak anak tu. Oh sekarang ni lah. Kita apa? Tak sabar nak tengok pokok dua orang ni. Sabar. Tengok pokok masing-masing. Okay, semua dah ready? Ambil dia mula tak boleh. Okay, so hi, Assalamualaikum. So Waalaikumsalam. hari ni adalah hari apa? Sensitif ke-6 kan. So before kita start, so boleh tak nak tahu you guys sihat ke tak? You guys everything good? Okay. Saya stressnya projek Perko. Okay, alright. So terima kasih sebab kita datang juga lah kan untuk malam ni. And kita recap balik apa yang kita buat sesi lepas. Maksudnya kita dah buat mind maps, which is buat dengan Tree of Life. And kita dah settle Adham, Alif, Huda dengan Min, dan satu lagi yang tu je 4 orang. And then hari ni kita fokus dekat Aina dengan Hazika lah sebab Afiq tak boleh datang kan. So before kita start juga, saya nak ingatkan kita menitik beratkan pasal etika kerahsiaan di mana apa yang kita cerita pada hari ni hopefully akan kekal pada bilik ini saja. Okay? So alright, everything good? Good. Okay. So kita bagi pokok masing-masing balik lah. nak Ini hasilkan dia. Aina. Ini ada okay, proses saya. Ini awak punya. Ya tengok pokok aku ni belum masalah. Tengok berapa lama ni sebab nak colour. Okay, tapi kita fokuskan kepada Aina, Hazika yang Afiq yang mana yang belum ada. Tapi if kalau macam ada siapa-siapa nak bagi saran kepada yang mereka yang dah ada, yang dah share, nak tahu ke boleh tanya. Mana tahu boleh membantukan idea masing-masing isu mereka nanti. Jadi sekarang ni 2 orang ni kan, Aina dan juga Hazika. macam mana dia orang nak Macam mana nak decide turn? Nak main benda ni ke nak main Tapi tak kisah. Budak ready lah. Boleh request. Ke nak volunteer ke? Baru perasan warna merah ada Dia main 7. sikit lah. Warna merah ada 7. Masih kena cerita. 6 lah. Okay. Alright, so Hazika nak cerita dia punya Tree of Life. Okay, so kat sini kan isu kan? Okay. Setelah saya berfikir, saya rasa isu saya satu je, saya tak boleh nak confront orang depan-depan. Tak puas hati ke, tak suka, tak boleh nak cakap depan-depan. Walaupun saya tahu kan saya cakap sesi depan lepas, saya percaya orang tu boleh berubah. Tapi kadang sampai satu masa saya macam mana orang tak nak berubah kalau kita tak boleh tahu. Macam tu lah. So, ni apa tadi? Punca. Punca mungkin saya susah nak confront tu. Punca tu mungkin saya susah nak confront tu mungkin sebab saya cepat terasa. Jadi sesentif orangnya. Cakap sikit saya dah koyak macam tu. Selain tu saya suka silent treatment. Faham tak? Macam bila sesuatu tu dah menyakitkan hati saya ke, saya dah macam marah ke, saya akan automatik diam. Saya tak boleh nak cakap ni terus macam tu lah. Lepas tu muka saya dah subtitle. Boleh langsung. So saya punya kesan saya akan overthinking. Saya overthinking saya sangat teruk macam tu. Saya macam bukannya hari tu je overthinking, dia akan berlarutan sampai kes tu selesai macam tu lah. So saya akan sedih, tak nak makan macam tu lah. Begitulah cerita dia. Inilah pokok saya. Okay, so anyone nak tanya Hazika tentang isu yang dia ada? Tak nampak yang Hazika berulang balik. Pasal Isu je. Isu je. Isu tu apa? Sebab saya tak nampak yang di Susah sana. nak confront. susah nak confront. Kalau isu macam tu. Mostly dengan kawan ke dengan family? Dengan kawan. Dengan family okey lah. Family okey je. Pernah confront tak sebelum? Pernah try confront tak? Dengan ni ke kawan? Tak pernah. Tak pernah. Try confront tapi nangis. Jangan. Tak pernah. Tapi saya macam saya dulu cerita pula tak pernah. Masa saya matrix ni saya di wakil pelajar tau. Okay, so saya NYDP. So bila saya NYDP, so saya macam
macam struggle lah kan nak suruh orang dengar cakap saya. Lepas tu saya pernah lah macam terlepas satu hari tu yang saya tak puas hati, saya terlepas. Tapi sampai saya terlepas tu saya menangis. Jadi orang tak faham macam kau ni nak nangis ke nak cakap apa kau tak faham macam tu lah. Okay. So ada tak like macam apa situasi yang sama dengan Hazika? Maksudnya tak boleh nak confront dengan orang tu. Ada tak? Min? Sebab Min kan cakap hasil tu lepas kan cakap Min tu introvert. So macam susah juga nak confront. So ada tak macam cara Min untuk macam bercakap dengan orang tu kalau tak puas hati? Selalu tak cakap pun kependam macam So macam sama lah dengan Hazika kan. So ada tak yang kau nak tanya? Rasa saya pun ada juga. Kalau ikut kan boleh confront dengan orang. Tapi but in a sense saya masih terfikir macam nak jaga hati orang tu. Sebab kadang walaupun orang tu buat macam okay, tak buat kerja ke atau tak dengar kata ke apa kan, saya masih macam choose untuk confront dengan cara elok lah. Tapi kalau dalam hati sebenarnya memang nak marah dia, nak maki hamun dia semua bagai tu. Tapi kadang-kadang bila saya buat benda macam tu, saya akan rasa diri saya orang yang teruk. Faham tak? So dari situ. Tapi saya tahu juga kalau saya tak tegas, saya tak kasar, dia akan jadikan orang tak dengar. Orang ambil alah macam tu je. Dah tu dia sebab susah nak confront. Lagi-lagi benda ni terkini kalau bila dalam satu organisasi lah. Kalau saya gedung, kalau macam tu. Selain tu juga walaupun kalau dah confront, kalau banyak ni kadang-kadang macam bila pendam saya tu, pendam saya jahat juga. Kadang okey, contoh dah orang ni buat salah dengan saya tapi tak nak balas ke apa, saya tu doa benda yang buruk-buruk. Tak ada macam ni sebab itu maksud saya masalah. Bila saya tak confront dengan betul, kadang memang dah confront tapi tak confront sepenuhnya. Kadang-kadang bila ada pendam tu, okey, pertama memang ada dekat diri sendiri akan ada efek semua dah. Tapi kalau saya tak nak ada efek kat saya, dia akan macam secara jahat akhirnya. Biar doa lepas kat Tuhan lah apa pendam ni. Tapi maksudnya kadang-kadang doa saya tu makbul. Tak, betul. Kadang-kadang tiba orang tu terkena. Ada lah, bukan semua lah. Saya tahu saya ni bukan. Tapi bila terkena, saya masih rasa sedih. Faham tak? Sebab kalau boleh tak nak jadi macam tu. So kita ada sebab lah kalau boleh confront dengan elok, tak adalah akan jadi benda-benda gini. So ada juga lah pengalaman macam tu. Okay. Dari segi tugas ni ada tak pengalaman ni? pernah ke confront lah? Tak Bukan pernah. Dengan housemate yang itu confront CP-CP. Maksudnya macam sama je ni, tak sepenuhnya. Dia basa-basi. Kena juga. Sebab biasa kalau conference sepenuhnya nanti dah tak ada benda terpendam. Jadi sebab dah keluarkan ya. Takut lah. Lagi jahat sangat mulut. Sama. So alright, so kita proceed Sebab macam tadi kan waktu ada Ham share kan, Alif ni nak minum air tau. Tapi nak mendengar awak tu, dia start kejap air tu sepuluh jalan. Kenapa tu? Kenapa? Oh sebab yang doa dia. Betul. Bagus doa tu. Macam mana kena je. Memanglah sebab kalau ikut kan tak bagus benda doa macam tu. Lagi bagus. Tapi macam orang kata lah kenapa kadang makbul sebab kalau betul-betul orang tu tak anaya doa dia makbul. Sebab daripada guna untuk jahat dia guna untuk benda yang baik sepatutnya. Doa kerilah tak fikir bagi situ pun. Tak. Okey. Jadi kat sini kan boleh ambil satu notes kan untuk kita. Ada tak macam ada yang ada pengalaman ataupun ada yang ada solution kepada punya isu like bagi idea ke mana tahu boleh bantu Hazika untuk review balik macam mana Hazika opposite dengan Min, dia bukan seorang introvert. Nampak dia extrovert Dia tu. extrovert cuma dia susah untuk confront. Maksudnya bila confront pun mungkin bukan seperti tu. Maksudnya kita kena tengok. Tak tahulah, saya tak sampai hati kot sebab Tak sampai hati. Sampai kaki. Tak tahu tak. Sampai hidung. Sampai hidung. bagus juga tu Dia tahu rumah muka. kenapa kena Ada benda ni dengan lelaki. Kalau ada Afiq, aku cerita kat Afiq. So bila cakap sticky note tu tips lah apa yang advice Kau nak ingat Ben. nampak jauh sangat dia guru
Adakah boleh menunggu sambil-sambil tu atau pernah macam okay, something lagi yang happen for this? Ada tak? Apa benda pun. Tak tahu lah. Saya cerita lah pengalaman saya. Sama-sama pengalaman kan. Sambil Saya cerita. Pengalaman saya. Pengalaman. Saya nak, kan saya matrix tapi saya dah tahu so matrix saya first year tu saya macam enjoy sangat matrix saya. Saya tak rasa macam terbeban ke apa. Mungkin sebab schedule tu tak terlalu pack macam second year. And then kawan-kawan saya kita orang macam rapat memang ngam gila macam mana memang kita orang punya bonding tu memang macam tu lah. Sampailah kita orang second sem kita orang kena ubah kelas tau. Jadi kita orang macam ada yang satu kelas, ada yang lain kelas kan. Jadi macam bila dengan kelas baru tu kita orang macam kroni lah, nampak macam kroni. So masa-masa di kelas lain kelas lain kan. Lepas tu saya rasa second sem ni macam second year ni macam berat juga lah bagi saya macam tu lah. Sebab masa-masa stress tu dengan pressure lagi dengan kawan susah nak jumpa kan ramai-ramai bila dalam kelas tu. Overthinking tu ganggu hidup lah sebenarnya. Overthinking saya sangat mengganggu hidup saya macam tu lah. Macam saya bila saya nak tidur pun benda tu aku berfikir sampai dalam mimpi pun boleh berfikir. Macam tu sekali. Mimpi Betul, saya tak tipu. Jangan nak. Yang boleh baca subtitle lah mungkin. Kalau biasanya orang yang selalu ada muka ada subtitle ni tak suka pun. Nampak terus tak suka. Ya. Dia macam jadi saya macam susah juga nak cover kan. Dia bila nak tipu macam suka tu macam tapi tak suka tapi macam tak boleh. Muka saya macam Betul, dia pernah nak tipu cakap aku okey je lah muka di kanan ni. Tahu kan tu tahu. Kau tak okey tu ni nak minta maaf tu. Berapa lama tu selalu overthinking? Berapa lama? lama sangat. Paling lama? Paling lama tak terkira. Tak terkira. Memang lama. Selagi benda tu tak selesai. Selagi benda Macam mana kalau tak tahu macam mana nak bantu. Daripada meeting Tak sampai pasti sekarang. nak tulis. So benda tu macam menghantui tau. Kalau tak tulis tak pula kan buat macam tu. Sebab tak terfikir apa yang macam ni. Kalau Kalau introvert tahu dah macam mana nak. Dari segi confront, maybe tahu macam beranikan diri ke macam hobi ke yang waktu buka warna subtitle. Macam contoh kan kalau kawan kan saya kata kalau ada isu kan contoh kawan saya macam cakap macam dia bertanya nak satu isu. So muka saya automatik bertukar. Lidah. Oi. Apa ni? Oh sedih. Kenapa kau tak pernah rasa sedih ke? Tak, ingatkan lidah. Apa? Sebab tak boleh confirm nanti dia ada dua lidah. Dia jadi naga. Adik-adik kalau tak ada pun tak apa. Setiap orang lain-lain. Tapi susah sikit sebab macam kalau dari perspektif seorang extrovert sepatutnya susah sikit lah nak ni. Kalau introvert apa yang nasihat senang lah kan, beranikan diri semua. Tapi kalau nak cakap dia tak berani je orang dia. Maksudnya ada deeper issue yang saya pun tak pasti lah. So ada ke yang nak share dia punya tips setakat ni? Nak ada macam cerita. Tips. Ada banyak CD. Apa yang CD? Macam Jahat sikit kan tapi Cindy. Faham. bila ada tak boleh confront kita confront berlapik. Tapi itu bukan akan jadi macam orang bunga sini menjadi Apa janji luar. Tapi macam kata tu kan sepenuhnya lah. Dia just sikit-sikit lah. Macam apa yang Azika nak, dia nak sepenuhnya supaya tak ada apa perasaan terpendam kan. Tapi susah lah. Apa je kita tak pendam kat di sini. Macam Min. Okay, we macam dah settle kan. So bagi orang yang Jadi Min boleh share. Kalau Min pun apa situasi sama macam Azika kan. Tapi cuma Min introvert tapi dia extrovert. Cuma tips dia jangan fikir benda yang boring berat dari kita lah. Dia macam overthinking tu boleh makan diri kita. Betul. Jadi apa dia? Azika nak selesaikan masalah tu ataupun tak sebenarnya? Macam Nak selesaikan ke? Mesti nak kena selesaikan. Nak selesaikan. Mesti nak selesaikan. Tapi cuba kita tengok secara deeper lagi. Nak selesaikan dari segi apa?
Maksudnya? Maksudnya macam tu kan ada orang cakap dia just ada orang cukup okay apa informasi nak sampai dia sampai lah ataupun mungkin nak lagi deeper terus tak ada pendam ataupun nak confront tu biar orang tu terus dengar kata dia kata Sedap dia tahu sahaja ke? ataupun nak Ah, orang ya, tu betul. terus ikut. Bila kita dah confront kan, maksudnya dia tahulah apa limit dia. So macam lepas ni tak adalah dia buat kat orang lain macam tu. Oh. Dia tahulah dia So, ada tak salah salah dia. dengan Zika lagi. Lebih kurang To the macam point tu. that dia- Ah. Yes, adalah skills wanita. Macam Ina sini macam Ina tak benar. Mina pernah tak confront orang? Saya sama macam ni, saya pernah. Semua apa yang saya rasa tak puas hati tu saya pernah. Lepas tu saya Meletup. meletup sesama saya je. Ataupun breakdown lah breakdown Ah. lagi. Tapi breakdown dah bahaya sebenarnya untuk kesihatan mental. So saya nak saya nak atas breakdown saya tu, saya balik rumah kami ke, ajak kawan-kawan keluar ke. Saya Sebab dah aku balik setiap minggu. Anda tu ada solusinya sebab saya mampu kan. Jadi setiap orang berbeza, kita punya solution. Jadi ikut kan saya patutnya tak balik pun minggu ni. Tapi sebab stres lepas kena tanya banyak dengan soalan YDP Polkom tu. Maksudnya dah lah saya first. Yang lain ke setengah jam sampai saya sejam tanya soalan. So, jadi saya stres, saya balik kepada takkan saya nak confront marah dia pula kan. Maksudnya confront dia juga lah dia punya limit. Sebab kadang kita tak boleh kalau kawan sepatutnya boleh lah. Kalau tiba orang kata stres dengan bos ke apa lah, dia cari lain aku. Cara pecat bos tu. Pecat bos tu. Jadi Aina, apa yang Aina tulis dekat untuk budak untuk Azika? Ini yang selalu saya cakap kat diri sendiri juga. Just be yourself, jangan fikir ke orang lain. Macam ni dia dapat bantu Aina. Macam mana? Macam mana? Apa dia bawa tadi budak? Macam mana tak? Macam satu-satu perkara tu kadang-kadang macam orang rasa dia betul. Tapi saya rasa benda tu betul. Tapi at the end saya betul. So saya macam okay tak, bekerja di diri sendiri. Yang mana benda tu betul. So boleh. Okay, kenapa ada Ya. mungkin gelak-gelak tadi. Comfort tak masalah. Apa salah tak jumpa salah, dulu salah. Salah jumpa salah, salah ya salah. Betul dia slow. Dia takut. Ada kena lelaki dengan lelaki salah memang dulu salah. Boleh tak cerita situasi macam mana? Ya. Cuba. Roommate. Macam mana boleh tahu kata Aina yang betul? Aina yang decide ke tak? Sebab saya memang betul. Jangan argue dengan Aina. Sampai nanti kita tanya roommate dia pula. Mungkin ni ada tips tak kepada yang lebih tulis lah. Tapi memang faham apa yang Azika cakap tadi. Sebab ada orang memang degil. Sorry, tak ada. Boleh confirm ni. Dia tak keluar. Padahal tadi dalam otak dia cakap. Dia macam tak ada idea. Jangan cakap tak, dia tengah cakap yang diri sendiri. Faham. Okay, Min boleh sambung dulu. Kalau macam ni yang Mi cakap tadi, jangan fikir benda yang boleh memberatkan kita lah. So, macam mana Azika nak respon kepada apa yang Mi dan juga Aina kongsikan bersama? Kadang-kadang pernah juga terfikir macam apa yang korang cakap kan. Tapi macam saya macam sebab saya susah terima diri saya sendiri kot. Saya tak boleh terima diri saya sendiri. Jadi macam bila nak fikir diri sendiri tu susah sikit. Oh, maksud tak boleh terima diri sendiri? Tak boleh terima diri sendiri. Saya tak tahu macam nak explain. Contoh macam apa-apa jadi saya rasa semua saya salah. Saya lah yang problem, saya punca, saya terbalik. Balik dia sendiri. Semua salah pula. Kira
lah kan. Nah, macam ni kau yang kau banget extrovert. Aduh. Ya, ada kan satu benda baru untuk Alif actually pun ada juga orang yang macam ni rupanya. Bagi awak ada kan sendiri yang salah satu. Kau yang mana? Kadang-kadang ni. Kadang-kadang Dengan situasi lah. tengok situasi kadang rasa macam diri sendiri betul. Jadi adakah awak rasa macam mana? Betul ataupun tidak? Jangan terlampau rasa diri salah sangat. Tak bagus sebenarnya. Macam down sebab kita yang jatuhkan diri kita sendiri. So kalau saya tulis kalau betul Hazika nak selesaikan masalah tu, mungkin mulakan dengan small talk. Small. Mungkin macam borak-borak dulu ke, lepas tu sambil-sambil tu selit. Apa yang nak ni, gitulah. Kalau betul nak selesaikan lah. Dan kalau macam be yourself ke apa ke, santai, just go. Gitu. Ni awak nak respon tak ada? Tak segi macam tak ada. Tak ada Awak respon. cuba apa yang awak Alif buat ni tak? Pernah try tak apa yang Alif cakapkan? Pernah rasa betul. Kau gaduh tu memang bukan dengan kawan rapat kan? Kau rapat ada, kau tak rapat ada, kau biasa ada, kawan baru jumpa sekali ada. Macam tu lah. Push. Sebab saya kan macam ni extrovert, jadi saya macam Bertegur semua orang. So kalau dengan kawan rapat kan, pernah tak macam sambil borak-borak tu? Oh, tak pernah. Tak pernah TikTok lah. TikTok saya pasal family ke pasal benda lain lah. Maksudnya macam Bukan pasal hubungan kita orang lah macam tu lah. Hubungan kita orang. Hubungan friendship. Hubungan friendship. Anjing lain. Aduh dah berpilih. Oh ni. Kau kan nak tengok subtitle, faham tak? Subtitle. Ingat semua orang lah. Tak macam semua ingat. Oh, saya tak tahu. Kecil-kecil. Mungkin sebab saya tak tahu kenapa. Memang saya ingat macam Boleh makan kismis ni. Habis tak pakai kismis. Dia ada spektrum, ada yang ujung sini, ada yang ujung sini. Loading. Rasanya ada meter, ada orang memang negatif, ada orang ke arah positif macam tu. Maksudnya ada orang senang ingat, ada orang tak senang ingat. Awak macam mana hujan ke? Yes. Saya tengah fully confront sebab Huda orang yang reasonable. Macam apa yang saya nak cakap ni. Sudah lah untuk back. Saya nak tanya, kenapa Hazika selalu rasa diri yang salah? Memang sebelumnya ada pengalaman kalau gaduh apa Hazika yang selalu salah? mungkin sebab saya pernah kena bully kot. Jadi macam Kita cerita. Kalau ikut kan kalau orang yang betul lah. Betul lah. Bisa cerita. Tak apalah ada. benda itu saya macam saya ingat sangat lah, tapi sebab saya dah boleh move on kat benda tu. Tapi yang saya ingat masa sekolah saya pindah ke Melaka, saya dah start kena biar macam tu lah. Macam orang macam judge saya macam even saya tak buat benda tu pun orang tuduh saya buat benda tu. Macam tu lah. Contoh kan. Contoh kawan saya couple. Saya tak ada kemana pun. Lepas tu tiba-tiba diorang gaduh kan. Lepas tu tiba kata saya punca diorang break macam tu lah. Lepas tu dah semua orang tak nak kawan dengan saya macam tu. Aku cakap Kenapa sebab lelaki tu minat kau kan? betul tak? Mungkin lah. Lepas tu selepas kita orang kelas sekolah baru lelaki tu confess. Ah. Macam tu. Macam pelik kan. Betul. Yang dia saya rasa sekolah asrama, saya asrama sekolah Arab pun. Jadi bila asrama sekolah Arab ni macam mentaliti dia orang macam lain sikit lah macam mana. Jadi saya pernah kena kepala satu asrama. Dan isu saya pernah kena aspura, maksudnya asrama lelaki juga. Saya tu tak faham apa masalah. Macam tu lah. Dia macam mana? Ayah senyap. Macam mana awak tu? Macam mana? Sebab dia ada dua jenis. Macam panjang. Huda orang pertama siap, terus tampal. Betul. Jadi So, macam mungkin kita boleh baca apa yang Jangan fikir. Jangan Sebab selalu kalau korang tengah apa emosi-emosi time, fikirlah. Nanti apa-apa pun kita dah habis dah siap. Kita habis ini dah siap. Tutup je buku tu. Macam tu. Dia jangan fikir. Baik, kalau saya sudah okey tak payah pakai otak.
So ada hal macam Sorry. Dia sangat mudah. dia confront. Dia praktikal. Dia praktikal untuk confront. Otak letak kat lutut. Okay, ada hal macam excited je kena share tadi kan. Ini apa yang saya tercakap tadi yang interest. Kalau itu kan dia ada dua jenis yang perkarangan. Ada seorang tu kalau kita kenal orang tu seorang yang reasonable, maksudnya seorang yang boleh cakap lah. Kita just fully confront. Maksudnya just marah ke, kadang maki ke apa ke. But kalau orang tu reasonable kan, dia akan faham walaupun dia akan terasa kategori. Dia tak akan pendam sebab dia tahu oh yang betul-betul salah. Kalau apa yang tu betul lah. Contoh kalau tiba aku buat salah, saya buat salah, Azika tahu saya seorang yang reasonable, just pom-pom je lah. Tahu takkan tiba nak balik-balik, tiba nak gosip belakang kalau dah tahu betul. So kalau ada certain orang kalau dah kenal pesan dia orang tu reasonable, memang fully confront lah. Sebab kalau memang betul apa yang Hazika cakap, dia akan boleh terima walaupun sakit. Tapi yang masalahnya kalau orang yang tak ada reasonable kan, orang yang tak boleh tu, kalau ikutkan biasalah kita masih kena confront, bagi tahu, tapi just essential, benda yang perlu. Macam orang tu tak buat kerja, okay, tak ada yang marah kita, buatlah kerja kau. Sama ada dia tak buat tu memang susah lah sebab tu pilihan orang tu kan. Tapi feelings yang pendam tu nak tak nak kena ada tempat luah kan. Macam contoh mungkin pada kawan yang trusted ke, kalau ada satu orang kepada mak ayah, family, ada satu orang mungkin kat Tuhan kan. Tapi yang of course feelings tu dengan cara yang betul jugalah. Kalau dengan Tuhan jangan tiba doa orang tu masuk accident ke apa yang dengan yang ada beli. Semua macam tu lah cara yang betul. Jadi rasanya tu je caranya. Sebab memang tak ada penyelesaian kalau orang tu unreasonable. Nak tak nak. Tapi jangan pula orang tu unreasonable terus diam. Kalau dia memang dia pun tak akan terfikir apa dia tak ada buat salah apa macam tu. Betul macam. Mungkin tulis ke overthinking kan tulis itu lah. Itu pun kepada diary. Ada orang ada tak ada tu diary kan. Kadang-kadang ada orang mak ayah dia akan terus judge. Ada kata raja, ada macam alah apa ni sikit je. Alah ayah tu tiba masuk cerita zaman dulu. Betul. Kalau ikut dalam hati, tiba dah itu benar-benar bah. Abah tu zaman batu, hang ni zaman moden. Best pengalaman. Ya. Tapi sekarang ni kadang-kadang saya luahkan je dulu kat ayah saya. Sebab saya tahu ayah saya reasonable, saya boleh fully confront. Tapi kadang-kadang mak saya tak fully reasonable. Nanti dia akan cakap, saya ibu ni dah mengandung Angah 9 bulan. Tiba. Kan guna ayat macam tu. Macam tu lah. Kat family pun dah nampak ada yang reasonable ada. Jangan macam tu lah. Kena based on orang tu. Kalau Hazika overthinking selalu fikir pasal apa je? Macam soalan yang tak selesai ke atau sebab tu dia keep overthinking. Selagi benda tu tak terjawab, tu lagi overthinking. Apa dia nampak Azika kan dalam banyak-banyak cara ataupun tips apa yang mereka bagi. Mana Azika rasa yang Azika boleh ikut dengan tempat bagi? Saya nak minta Azika. Saya semua kot. Semua. Dan ikut Hazika memang ada kan tempat luahkan. Mentantang sebenarnya benda macam ni sebab pendam dalam sangat tak tempat luahan lah sebenarnya. Betul lah. Tak ada kawan yang trusted. Memang kita memang ada semua orang ada mistake, tapi macam kadang-kadang tak semua benda kita kena luahkan kat orang. Macam tu. So tak ada yang alternatif lain lah untuk tu. Tak ada lagi. Mungkin pergi pantai je kot salah satu solusi, macam luah dekat apa nature. Macam tu. Itu pun boleh juga. Sebab juga ada orang pergi pantai tiba menjerit seorang-seorang kan. Itu pun rohan juga. Contoh. Macam pengalaman. Tak, bukan sebab pantai kat tengah ni tiba ada orang menjerit pula. Tapi tu orang gila lah. Tu orang gila. Tu orang gila. Orang tak pakai spender semua. Ada hak teliti. Ya mana tu. Dia nak pergi mati. Selalu Hazika buat apa je untuk tone downkan overthinking tu? Tidur. Tidur je. Sama macam seorang. Kalau waktu dengar lagu kau atau buat assignment kau akan terpecah juga. Bila dah adiknya sesuatu tu kan, jadi saya saya tak boleh nak buat apa-apa aktiviti macam tu lah. Benda tu mengefekkan saya. Jadi saya akan tidur je. Faham. Ya betul. Sebab masuk dalam mimpi tu. Kadang-kadang rasa mimpi juga ada. Betul. Dalam mimpi tanpa dia.
Jadi Hazika terima lah apa yang mereka kata ni dan mungkin Hazika boleh cuba. Katanya overthinking. So kau tak ada apa yang Azhar kata ada kecabaran tertentu yang Hazika akan hadapi ke. So mungkin Hazika boleh cuba. Nanti kita akan boleh tahu macam whether okay ke tak apa yang mereka carakan. So mungkin yang dah hadir ni mungkin boleh tampal dulu. Mudah-mudahan terus tampal balik. Kalau sekarang Hazika nak selesaikan dengan siapa? Coba kita tahu nama ni. Bagi aku. Siapa ke dia? Dengan siapa? Nak try benda ni. Tapi sekarang tak isu lagi. Cuma pengalaman. Pengalaman lah. Tapi pengalaman yang sebenarnya dah ada ya. Masih macam tak apa Matrix kan sedikit. Matrix. Matrix. Kembali ke Matrix lah. So sekarang ni macam mana? Sekarang saya ada kawan, kan degree kan baru-baru lagi. Saya ada kawan tapi macam Yang blok kita saya dah macam rapat tapi dia macam mana? Dia tak sampai lagi satu line yang Satu betul-betul. tahap yang kita macam rapat gila macam tak ada macam kita pergi kelas macam 75 tak ada macam tu. Masih dalam kawalan. Masih ada kawan. Maksudnya tak ada yang sampai tipe luahan sampai yang lain ni tak ada sampai lagi. Kau ada ke ada? Yang mana Aku tak ada. Tak ada. Aku tak ada juga. Kenapa kita salah? Macam dia ada perempuan ya. So beza ke lelaki perempuan? Yalah, lelaki mungkin tu kot banyak tu yang antara sebab lelaki banyak pendam kot. Itu yang sebab kita orang mati awal tu. Oh, banyak nak cakap Tapi betul. Kalau benda macam ni dia bila efek mental dia akan efek fizikal. Ada sebabnya tu. Macam tu. Budak mesti tak puas hati dengan statement awak sebenarnya. Benda ratio wajah tadi tu. Tak, saya baru nak cakap yang patutlah mati awal. Sebab tu saya pastikan ayah saya luah aja saya hidup juga. Ingat saya pernah cakap abah nak hidup 100 tahun tak? Angah doa kan dia 100 tahun. Ayah saya kata tak payah lah Angah. 100 tahun lama sangat. Sebab saya tu baru umur 50. Cakap abah baru halfway ni ada lagi 50. Okay, so mungkin kita boleh teruskan dengan Aina. Ya, Aina. Okay, Shin saya rasa saya dah pernah bagi tahu sebelum yang mana saya Jangan dengar kau lah. Yang tadi Hafiz. Hafiz suku. Okey tak? yang mana saya ada masalah dengan roommate saya, aka classmate saya. So punca dia daripada dia adalah seorang yang keras kepala. Yang kedua ikut kepala. Yang ketiga dia dimanjakan oleh kedua ibu bapa dia. Bukan saya nak cakap yang kita ni tak manja dengan ibu bapa dia, tapi dia nak sulung dan saya rasa mungkin mak bapak dia yang ikut cakap dia. So dari situ saya punya apa yang cakap, saya punya tanggapan dia lah dimana. Lepas tu kesan dia daripada masalah tu, emosi saya terganggu, hati saya sakit. Also saya disalah pandang oleh orang lain atas sebab dia punya kata-kata macam dia memburukkan saya sikit. Lepas tu dia agak memutarbalikkan cerita. Nak tengok dia nampak dia yang baik kan. Apa yang ikut apa? Keras kepala ikut kepala. Ikut kepala. Tak tahu. Dua-dua sama kan. Ya, keras kepala dia tak nak diubah. Ikut kepala dia nak ikut idea dia juga. Contoh? Contoh Apa ya? Boleh kena action kau. Sebab satu luah kat saya, satu lagi luah kat saya juga. Saya bina dulu. okay. Biasanya kalau macam contoh benda mudahnya kalau ikut projek. Okay, contoh Aina kata warna biru lawa sebab kena dengan kita punya projek. Sampai kat dia, purple lawa lah. Tapi purple dia tu bias dengan mungkin K-pop dia ke macam tu. So, dia nak purple-purple juga. Lepas tu dia keras semua orang untuk buat purple and abaikan dia. Aina pun cakap macam tu ikut colour dia. Lepas tu keras kepala tak nak tukar. Macam tu. So tanya kepada Aina, apa lagi tak kepada Aina? Betul tak? Jadi macam mana dia macam efek kepada Aina dari segi macam awak sakit hati, awak emosi. Sebab saya jumpa dia dekat kelas, saya jumpa dia dekat rumah. Kat rumah. Dia
Roommate. Oh, ingat adik keluarga tak dengar. Macam mana? Saya jumpa dekat kelas, saya jumpa dekat rumah. Okey. Macam saya cakap, okey, dia memutar balikkan cerita kepada orang. Masa dekat rumah, dia tak bertegur sapa langsung dengan saya. Lepas tu, tiba-tiba bila like macam saya dengan Huda berkumpul, and then dia datang. Lepas tu, dia tanya soalan kepada saya. Okey, saya jawab. Tiba-tiba dia suruh saya diam. Kau diam? Aku tak nak cakap dengan kau, aku nak cakap dengan Huda. Macam tu lah. Aku tak nak cakap dengan aku nak cakap. Dah lama kau tak cakap. Dah setahun. Entahlah tak bercakap apa. Dia kejap baik, kejap tak baik. Ikut mood je. So dia baik tu waktu bila? Dia baik tu waktu bila? Waktu dia nak sesuatu. Waktu dia nak minta sumpang ke. Hai, kesian suami dia. Kalau kena tinggal. Aduh. Jadi macam Kalau tak, ni contoh orang yang unreasonable. Faham tak? oh, dia locek ke untuk reminder awak. Betul. Ni contohnya. Kau jangan overthinking sangat kau macam ni. Macam mana awak kata yang disalah pada orang lain ni rezeki macam-macam. Contoh, dia tak puas hati dengan kerja saya. Lepas tu macam mana cakap okey, macam baru-baru ni kita ada carnival. Grup saya grup dengan Huda. Dia grup lain. Okey, grup saya dengan Huda mengkehendaki kami untuk datang 5 pagi dekat fakulti untuk persiapan. Okay, so saya bangunlah pukul 3 pagi ke siap ke untuk datang 5 pagi. Lepas tu dia punya grup tak perlu datang sebabnya dia dah stay up sebelum. Lepas tu macam program nak start 7:30. Dia lambat. Dia call kawan-kawan dia call member grup lain suruh ambil dia. Atas alasan Aina tak kejut aku pun. Saya macam kau tak ada chat aku ke apa dekat WhatsApp suruh kejut ke. Kau tak ada reminder apa-apa. Tuntut aku kena salah tak kejut kau. Itu yang nak jawab. Dia tak cakap dengan saya, dia cakap dengan orang lain. Orang lain dia sampai kat saya. Tak buat ni juga kan? Dia besar tau. Takut. Tak besar, dia kecil je. Sama je dengan saya sebenarnya. Cumanya dia tak boleh terima orang lain punya pendapat. Dia je betul. Jadi macam mana dia boleh efek kepada awak punya seharian sebab kan awak jumpa dia dekat kelas, jumpa kat rumah, jumpa macam mana dia baca. Jadi macam ada dalam semua aspek itu. Macam datang kelas jumpa dia, balik rumah pun jumpa juga. Saya buat kerja saya macam kat dia tak ada. Walaupun ianya sangat menyakitkan sebab saya ni jenis orang yang macam mana macam Huda dengan Min sendiri yang rapat dengan saya. Kalau diorang tak WhatsApp saya ke apa, saya akan WhatsApp diorang. Min marah macam ke, Min Huda marah macam ke. Saya attach. Kau tak ada? Okay, Min. Aku je ada. Jangan terasa nanti tak cakap pula nanti kan. So ada guru kita pasal sekarang. Block. Jadi ada pelajaran kepada Aina ataupun mungkin ada pengalaman yang sama macam tahu. Kenapa tak buat pilihan? Dah setahun lebih ni macam ni kan? Kenapa tak pilih untuk tukar roommate ke? Tak tahu lah. Pagi shift. Mungkin sebab rumah yang kita dapat ni murah antara yang kat situ. So stay kat situ. Murah ada parking. Tukarkan dia ke bilik lain. Tak boleh Dia sebab tak dia boleh, kan apa bayar. dia ada apa tu in a sense power of apa nama society. Faham tak? Dia ada influence lagi besar daripada I mean dia boleh putar balik cerita semua bagan. Orang lagi percayakan dia daripada Tak. Satu rumah kan? tak dia dia. Tak. Kalau saya tanya Min nak tak dia? Min tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Dia terlalu dia macam mana? Dia terlalu cerewet in terms of sampai menyusahkan orang. Dia nak benda tu perfect tapi dia tak nak buat sendiri. Macam tu. Saya pun tak suka bekerja dengan orang macam. So saya banyak menjauhkan diri tolak Aina. So Aina menerima lah bila bagi awak tak tak. Terpaksa lah. Ini dah kira orang tak anak lagi ni boleh salah satu berdoa. Sebenarnya Sebenarnya terus doa kan. bukan saya pun orang tak anak yang doa dia mak aku berdoa sebenarnya ni. So itu salah satu lah bukan nak pilih kat sini tapi salah satu kalau ikutkan nampak macam orang yang tak anak ialah Aina dia kuasa doa. So Aina nak doa apa pun kat dia. Keluarlah dari rumah tu. Ada ikut innocence sama mental kalau perasaan sebenar. Sebab kadang
bila kita doa ni dia keluar perasaan sebenarnya. Macam saya kata bila saya harap dia masuk neraka contoh kan. Contoh maksudnya time tu betul-betul benci sebencinya dari situ lah. Tapi kalau tiba doa semoga dia dapat hidayah kan maksudnya ada lagi lah masih harap-harap macam tu. Tapi macam Aina Saya tak pernah doa kot. Cuma saya pernah cakap macam mana ni, patutlah aku tak ada boyfriend, perangai kau macam ni. Saya tak pernah jahat macam tu. Bukan, saya tak pernah jahat macam tu. Dia punya perangai tu sampai saya rasa macam tu. Tapi tak pernah tu lah kan. Macam patutlah kawan-kawan dia pun menjauhkan diri dia. Sebab kawan-kawan dia pun kena bagi kulit macam tu. Kita orang mula-mula macam kesian lah. Like macam dia tu, kesiannya dia punya klik macam palaukan dia. Macam gerak sendiri tanpa dia. Sikit-sikit macam gerak, mula-mula 5 orang, tiba-tiba pergi karaoke 4 orang. Macam tu. Rupanya bila kenal sendiri, rasalah macam tu. Macam psikopat atau sosiopat dia bapak ni. Psikopat. Yelah. Aminah. Salah ya. Jadi apa pun nak tanya kepada Aina lagi tak? Atau nak share ke? Kalau dalam bilik buat apa je? Satu bilik buat apa? 3. Yang lagi seorang tu saya okey lah dengan dia. Cuma yang dia ni, dia suka buat kerja dia. Kerja saya, dia kerja dia. Tapi macam okey je kalau duduk kat luar sebab masing-masing buat hal masing-masing. Kalau saya rasa dah pernah saya masuk bilik saya tidur lah. Sebab saya pun kalau dia dalam bilik pun saya akan sakit hati dia dengan saya on call lah. Saya dengan orang bercakap lah. Ada tak tips ke? Masalah ni bukan masalah dia sendiri, jadi masalah dengan orang tu yang masalah. Dia sama macam tiba ada masalah dengan mak, tapi takkan nak cut off mak, tak boleh macam tu. Macam dia pula tak boleh nak cut off sebab memang dah rezeki tu paling murah semua sebagainya. Tak ada cara saya nak cut off macam tu. Ada tak tips yang boleh bantu Aina? Sebab kita orang pun tak nak nanya juga. Yelah, sebab kalau patutnya paling simple kan tu memang kena cut off orang-orang macam ni kalau mak. Tapi itu bukan viable option sekarang. Zika sendiri macam mana Zika? Aduh, kalau macam saya, orang yang macam ni. Saya pernah jumpa orang macam ni. Jadi kalau macam ni, kita memang tak ada nak ubah dia. Memang dia kena perasan diri dia. Tapi dia perasan dia betul loh. Itulah Itu susah. namanya kena doa dia dapat Tapi hidayah. kalau saya, compassion dia tak off je lah dia. Ya, memang betul kalau Dia macam, mampu. dia macam bukan penting benda hidup kita kan. Dia macam beban je. Beban. Macam biar je dia. Beban tengok dah. Saya suka. Beban tengok dah tu. Aku tengok. Aku angkat beban sendiri. Tapi yalah kalau ikutkan satu soalan ikutkan berapa lama lagi rumah ni akan nak plan nak duduk? Sebulan lagi. Lepas tu dah pisah daripada dia. Dah tak ada apa-apa kaitan. Kalau ikutkan rasa nasihat kena tahan lagi je lah sebulan. Sebab benda ni memang tak ada jawapan lain memang kau. But kalau nak tahan sebulan sekarang ni apa yang kita perlu bantu supaya boleh tahan sebulan. Apa yang kita perlu bantu artis nak tahan dia. Sebab benda ni in the future apa nasihat yang perlu ada untuk sekarang. On call lagi. So mungkin tulis lah Dari dekat segi Aina sendiri yang kata dia nak on call dengan kawan dan buat bercakap untuk dalam sebulan ni kan. Tapi you guys sendiri macam mana? Nanti Belum bertahan. last day keluarkan dia apa semua benda. Last day keluar. Mak dia sangatlah protective untuk dia. Mak dia, dia jenis cerita semua benda dengan mak dia tapi cerita side yang dia betul lah. Betul mak dia pun perangai sama macam dia. Mak dia macam akan sangat membela anak kan macam tu. Patutlah dibesarkan tu mak pun macam tu memang tak lah. Mak dia Tak, dia ini baik. salah satu parenting style yang salah tau. Faham tak? Kan ada 4 kan. Yang ni yang ketiga yang cakap kan. Faham tak? Dah merosakkan society. Kau yang tak tahu dia lagi. Tak, saya tak payah jumpa, saya dah kenal. Dia macam awal dia saya rapat dengan mak dia juga. Dia macam tolonglah jaga dia, jaga macam tu. Padahal dia lagi tua dari saya pula nak jaga dia. Lepas tu
Oh, patut ide macam mana bila mak dia pesan-pesan tu sekarang ni saya baru faham. Rupanya jaga anak dia ni sebab anak dia ni senang tersasar. Senang macam Ada sedap. senang terpengaruh, senang keluarkan duit untuk benda bukan-bukan. Like macam foto kad RM80. Lepas tu dia tak pakai seharian. Seminggu macam tu. Dia depend on susu like that. Aku pernah ngajar budak-budak lah. Benda tu macam tu saya buat masa saya sekolah rendah. Tak makan 3 hari supaya apa? Boleh beli komik buku. Ya. Tapi tak ya. Oh, jadi kita fokus pada Aina lah. Macam mana turun dia dalam Ya. Saya pun apa. Mungkin tips daripada Sebab sedikit lah. Aina sendiri dah cuba untuk bertahan dengan call orang lain. Adakah ada cara lain Aina? Mesti cakap saya balik rumah. Ada sampai satu tahap saya balik rumah. Walaupun weekend kan pendek kan. Saya balik. Janji saya. Sama-sama. Sama. Kau ada masalah ke? Dato' ni pokok apa lah? ada isu. Ini isu di sendiri. Di rumah bilang kan ni. Bilang ni di rumah. Okay, so macam Aina kata dia apa dan juga balik rumah lah. Which is sama dengan Adham pun kalau stress dia akan balik juga lah. Sebab dia kat situ tempat safe haven kita kan kat dunia ni. Kau ada lagi ke? Kalau kawan pun dah dia tempat luar kan. Budak yang kadang. Sorry. Dia cakap saya dah sampaikan je. Oh, Nana. Dah, Jadi kasar aku rupanya. Dah kau create masalah baru. Selama ni aku tak rasa. Aina ada rasa nak ubah dia ataupun ada rasa nak buah dah kat dia. Macam apa yang Aina rasa selama ni. Pernah ada rasa macam tu? Kalau tiba nak cerita kesalahan dia mungkin kalau ikut apa yang Uda cakap bagi tahu mak dia kan pasal kesalahan mungkin bukan sekarang tapi ada yang ujung-ujung kalau ada tiba niat nak supaya dia ubah lagi baik lah. Sebab dia rasa melalui mak dia je lah. Untuk saya bercakap dengan dia, untuk saya shortcut lah cakap. Saya rasa tak perlu sebabnya tak diterima. Tak diterima, tak didengari. Kemudian dia agak ignore saya lah. Sebab dia rasa saya salah. So kalau macam tu cuba yalah itu yang saya cakap kalau mampulah rasa cerita apa yang sebab kadang cerita kat kawan ialah dia just luahan hati nanti masalah tak selesai. Dan kalau untuk mungkin orang yang berkuasa dekat orang ni iaitu contohnya mak dia kalau mungkin memang dia tak percaya lah sebab macam Uda kata dia akan percaya anak dia. Tapi kalau tiba Aina cerita juga kat mak dia apa kesalahan anak dia buat kat Aina, in a sense walaupun mak dia mungkin akan side kat dia, benda tu masih akan terngiang dalam kepala mak dia. So tu pun salah satu juga kalau caranya. Kadang-kadang cara orang berubah biasanya dua je lah. Satu kalau tiba orang yang lagi dia sayang atau yang berkuasa atas dia suruh dia ubah, dia akan terpaksa ubah. Lagi kedua kalau ada event besar, tapi kalau boleh nak hilang event besar kan tiba dia terjatuh ke apa ke kan. So itu rasanya salah satu kalau mampu lah, bukan nak kata tu lah, kalau mampu cerita kesalahan-kesalahan yang dia buat dekat ni dekat si mak ni. Mana pendapat Aina sendiri? Walaupun mak mungkin dia dah manipulatif mak dia bagi nampak Aina ni salah. Mungkin kat situ nak betulkan pandangan mungkin orang yang paling rapat kan dia supaya dia boleh betulkan anaknya. Aina sendiri macam mana? Untuk itu saya tak ada jawapan sebab macam kenal mak dia Uda je pernah jumpa dia. Saya tak pernah jumpa sama sekali. Cuma macam dia on call dengan mak dia, adalah sedikit nama saya macam contoh masa tu baik lah. Aina bagi ni, Aina bagi tu, macam tu je. Kalau macam tu maksudnya mak dia kenal lah Aina. So kalau kat situ boleh confront lah. Tapi bukan nak cakap confront mak dengan cakap betul sebab kalau korang rasa mak orang ni seorang yang reasonable. Macam Nazika kita tak boleh confront orang unreasonable, kita confront dengan orang yang sekeliling ni yang reasonable supaya dia pula boleh sampaikan apa yang kita nak sampaikan macam tu. Sebab ada kemungkinan mungkin sikit ya. Tapi ada kemungkinan mungkin dia future waktu dia kerja ke apa dia
mungkin melalui kata-kata mak dia, apa yang Aina cerita kat mak dia cakap dia akan terfikir, oh dia takkan buat lah. Dari situ mungkin bukan Aina yang dapat lah benefit tu, tapi mungkin orang in the future pun dia dapat benefit tu. So, mungkin akan sedar lah pada masa akan datang, mungkin teringat-ingat kembali apa yang telah buat. Mana tahu in the future dalam 10 tahun tiba datang balik, aku minta maaf ke Aina. Betul lah, ada orang yang bully dia akan tiba datang minta maaf. Jadi kat sini apa yang Aina nak kawan-kawan Jangan tulis kat situ. dari segi yang macam mana, dari aspek yang macam mana, ataupun awak lebih nak bertahan dalam sebulan ni, tak kat sebulan je macam saya rasa siapkan bertahan. Sebab sebulan tu sepatutnya reasonable lah. Kalau tiba Aina cakap setahun tak reasonable. Tapi mungkinlah sedikit sebanyak yang apa yang mereka share kat sini, mungkin kalau tak ada yang ditulis, mungkin dari segi apa yang orang cakap tu mungkin Aina boleh ingat kembali apa dari sudut yang macam mana Aina boleh timbang balik lah. Jadi okay, itu dari Aina, tapi kita tunggu Adham nak tulis kan? Saya nak nampak. Boleh. Jauh. Jadi macam kita macam last week kan, kita bertengah pun nak tahu tak progress bagi Huda, Alif dan juga Adham. Oh ya, Min. Saya rasa dia bersorang. Sebab tiba-tiba dia dalam grup, sebenarnya dalam grup yang Purple, yang AJK. Dia seorang bendahari saya lah. Tapi dia tak pandai. Tak. Siapa je tak pandai dah freshie. Yelah, tapi maksudnya saya punya timbalan saya ni tak pandai support saya. So sekarang ni tiba saya pula yang banyak buat kerja. Tapi tiba dia si dia ni, kalau saya bagi tahu mamak ni kena. Kalau tiba dia offer, ya dah aku tak ada hati, tapi masa meeting hari tu aku pernah dengar timbalan ni cakap dia pernah jadi bendahari. So kalau tiba tukar role ni, tiba dia sanggup nak ambil role lagi tinggi. Tapi alasannya yang buat saya terharu buat tiba. Sebab dia tiba sebab aku nampak macam kau seorang dia yang buat kerja ni. Dia lelaki, mesti dia lelaki tak ke perempuan pula. Sebab ada orang satu kan. Jangan cerita nama kan. Jangan cerita. Tapi in a sense kalau ikut kan, yelah dia kawan, tapi saya cerita dulu. Biasanya saya seorang kenapa tak boleh nak betul-betul connect dengan orang, sebab saya tak rasa saya perlukan apa-apa daripada orang lain. Faham tak? Tapi yang saya faham daripada nasihat, kadang-kadang macam Huda kata, kawan ni biasa bermula daripada aku guna kau guna aku. Huda kata, tapi betul. Tapi in a sense, saya memang pernah dengan dia pun, bawa dia pergi Decathlon, beli barang-barang tu, tak ada kerja buat lah. Tiba-tiba dia offer saya untuk, ya aku jadi teman kan, nanti boleh lah senang aku ni. Kau nak pergi dekat hospital nanti nak minta tu, aku boleh teman kau, aku nak ingat kau. Nisa tiba dia offer tanpa saya minta kan. Dan of course dia ada kepentingan dia juga sebab dia sedang hari. Tapi dari situ saya pun nampak, oh kat sini pun ada juga tu. Dari situ tiba saya rasa macam terkurang sikit beban saya. Saya boleh bahagikan tu dari situ. So rasa mungkin bukan rapat lah dengan dia, but saya boleh nampak ada aura pula, ada nampak cahaya yang boleh jadi rapat. Dan mulai situ lah. So dalam konteks ni saya tak rasa seorang lah buat kerja. So kurang sikit feeling lonely. Tak cerita kat Azika dengan Aina itu, tapi yang bagi tiga ni dengar banyak lah. Jadi mungkin ada yang nak bagi tahu sikit lah, aku dapat tips daripada mereka berdua yang maksudnya aku implement dah apa yang korang cakap. dia dah implement semua. So Adham kata, Adham nak apa Adham? Isu Adham ada Not having close friend. dia tak have close friend. Tapi Dia dah kan- ada tips lagi daripada Aina dan juga Azika. Tips untuk Adham. Tapi ingat yang ni biasanya bukan masalah daripada orang lah, masalah daripada diri sendiri. Macam Adif cakap. Mindset. Yalah. Mindset supaya boleh terima orang macam tu. Maksudnya boleh kawan dengan semua orang macam tu. Bila nak ubah mindset tu, bila kita nak kawan senang. Macam tu. Betul jadi close friend ni. Jadi close friend ni kita kena take time lah. Sebab kita nak tengok orang tu macam mana, dia boleh percaya ke tak, dia support kita ke tak. Macam tu lah. Sebab nak buat kawan tu senang lah. Sebab Azif kamu kenal kan saya macam ni, bising kan, senang nak urah-urah. Tapi bila ada yang nak betul-betul close friend tu, macam Azif kata tu, dia takes time. Macam saya macam nak sekarang kan, so mungkin silap kat situ kena ubah. Faham? Azika mindset yang macam mana Azika masuk? Dia macam kita kena berfikir yang terbuka. Maksudnya macam mana kalau kita nak kawan yang rapat,
Aduh, saya nak cakap, saya tak tahu. Macam mana tak cakap? Dah bercantik ke benda dengan awak? Jauh sikit Maksudnya macam kalau ada orang cakap dia macam susah nak, bila orang nak attach dia macam dia macam kalau tahu orang chat dia tapi dia macam malas nak, bukan malas nak, dia mungkin tak Macam- reply ke apa kan. Kena ubah lah benda-benda macam tu. Macam Ya, tu. tenang, di situ macam tiba orang hantar meme realnya ni. Saya hantar emoji gelap yang lawak ni, okey sampai sini. Padahal kalau ikut kan, kalau ikut Azika dia, saya pula hantar meme bodoh pula kat dia kan. Maksudnya kena improvekan conversation tu supaya lagi panjang. Tapi yang tu susah online lah. Biasanya kalau face to face, kenapa saya senang? Sebab yelah, orang Mungkin, cakap mungkin online boleh, dia susah. boleh try yang online. Lepas tu bila dah online tu dah okey, so bila kita jumpa berdepan, lepas tu bila online pun dia macam link tau. Dia macam Ya. dia dapat cerita yang lagi panjang. Faham? Hazika meluahkan apa Hazika rasa ke? Betul lah. Sebab memang betul lah apa yang Zika cakap. Bila orang kenal depan-depan, orang kenal secara online, dia nampak saya ni macam dua orang yang beza.